aku tak terjatuh ke belakang guys. Ada tulis ni, demak ni. Ini memang Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Kita hadapan so saya dah buka bahagian valve intake dengan valve exhaust. Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. So pada video kali ini masih lagi dalam projek motor CFZ, and pada video kali ini juga aku nak tunjuk dekat korang barang yang aku akan pasang pada motor CFZ aku. And then korang jangan lupa subscribe dan support dekat channel YouTube aku. So, barang pun sudah ada di depan mata aku. Korang boleh tengok. Ini dia guys, barang-barangnya seperti mana yang aku bagi tahu tadi. So aku nak tunjuk dekat korang satu persatu barang yang aku dah beli. Kita bermula pada yang ni dulu. Dia punya rectifier. Ini dia guys, rectifier daripada Honda. Yang ni model Dream lah, EFI Dream. Tapi aku tak berapa pastilah yang ni adalah ori ataupun local. Yang ni. So next, ini dia punya starter relay dari model untuk EUZ. Yang ni daripada VTEC, teknologi Japan. Kalau korang nak beli pastikan yang original lah dia punya starter relay. Kalau yang EFI dia tak sama. Yang ni untuk model EUZ sahaja, untuk model-model demak sahaja. Ni demak EUZ. Yang ni pastikan yang original. Jangan beli yang lokal disebabkan benda ni adalah pengapian guys. Benda ni adalah melibatkan pengapian. So kalau korang nak api cun-cun, pastikan korang beli yang original. Begitu juga dengan dia punya rectifier ni. Rectifier pun korang pastikan beli yang original. Tapi yang ni aku tak berpastilah sama ada yang ni original, local ataupun kopi. Aku so satu lagi, ini adalah dia punya plug coil. Sebelum ni aku ada bagi tahu dekat video yang semasa aku buat pemasangan spek 53. Yang ni. So aku pakai spek 53. So dari segi pengapian pun aku kasih up lah. Ini adalah coil plug lah. Coil plug daripada Tobaki. Ini aku ambil pilihan aku pakai yang non FI. So dia ada dua version lah. Yang ni non FI, yang satu lagi untuk FI. FI ni adalah fuel injection. So untuk yang berkarburator, korang boleh pakailah yang non FI, yang untuk karburator sahaja. So inilah dia. Ni. So tengok di segi pun dah berabuk dah ni. Disebabkan aku beli aku dah lama beli. Aku nak sebut disebabkan aku dah lama beli, so aku simpanlah dulu. Yang ni abaikanlah yang plastik ni. Disebabkan aku sarung balik. So aku beli ni pun dia bagi plastik yang biasalah. Tapi yang ni adalah nut. Yang ni tak ada apalah. Yang ni adalah nut untuk pengikat, untuk ikat pada bahagian exhaust ni. Exhaust motor CFZ aku. Ni dia guys, untuk gelang dia ni. Ni ada yang ada gelang ni yang berantai ni. Ni apa akan ikat pada motor CFZ aku. Tanpa membuang masa, aku akan pasanglah kesemua ni pada aku akan pasanglah dia punya jajar-jajar ni berserta dengan exhaust pada motor CFZ aku. Tapi sebelum tu korang jangan lupa subscribe dan support dekat channel YouTube aku
And then korang jangan lupa follow di TikTok aku. And then satu lagi, korang jangan lupa follow dekat akaun baru aku, iaitu Lemon8. Segala link ada di bio TikTok aku. Korang just tekan je. And then yang satu lagi, dekat channel YouTube aku, korang subscribe je guys. Subscribe. So kepada yang masih baru ke channel YouTube aku, korang jangan lupa singgah-singgah ke channel YouTube aku. And then korang jangan lupa follow dekat TikTok aku. Korang subscribe dekat channel YouTube aku, ianya percuma. A few moments later. Penat guys. Nak siapkan dua barang saja guys. Dua barang, iaitu exhaust dengan bahagian stand dekat tengah tu. Itu pun kena ada ejas guys. So tadi aku start pasang pukul 10 pagi. Pukul 10 pagi membawa sampai pukul 12.20 tengah hari guys. Gara-gara dua barang ni je. Aduh, susah guys. Disebabkan kenapa? Apabila skru demak nak tumpang dekat bahagian EFI ni, dia kena ada rasa-rasa sikit. Dia ni sebab demak ni dia memang susah sikit. Umpama barang degil ni, barang degil, nak tarik apa, nak tarik dia ni memang susah guys. So dia kena bagi ada ejas-ejas sikit. So barulah bahagian tapak bahagian skru demak ni barulah boleh terima dekat bahagian EFI. Ni aku nak tunjuk kat korang ni. Ni. Ini dia. Ni bahagian skru foot ni. Foot tengah ni. And then bahagian enjin ni. Kenapa aku cakap ni dua barang ni? Disebabkan yang ni guys. Satu sini. Ni ini skru EFI. Ini adalah skru EFI guys. Skru EFI, apabila bracket demak ni, ini bahagian exhaust demak ni nak masuk dekat ni, dia kena ada adjust guys. Dia kena ada adjust guys. Adjust bagi dia ada ruang, barulah boleh masuk skru ni. Begitu juga dekat bahagian foot ni. Dekat bawah tu yang keempat skru tu, sebab dia ni enjin ni enjin ni adalah enjin EFI. Apabila nak masuk bahagian skru demak ni, dia punya tapak ni, tapak demak ni, dia kena ada adjust guys. Adjust ni dia kena bagi ngam-ngam lah. Barulah skru tu dapat masuk dengan betul. Yang ni pun aku ikat ni, bukannya aku ikat ketat sangat ni. Ini aku ikat ni untuk rasa-rasa je. Untuk rasa-rasa. Itu pun, yang ni pun aku kasih adjust dekat sini ni. Yang ni aku adjust, aku tolak-tolak sikit. Barulah skru ni dapat masuk dengan betul guys. Tapi ini pun aku tak ikat dengan ketat lah. Disebabkan yang dua ni pun dah cukup dah ni. Yang ni pun dah cukup dah. 1, 2. Yang ni pun dah cukup dah. Ini pun aku dah ikat betul dah ni. Aku ikat pakai yang ni. Ni. Aku ikat pakai ni. Barulah kedua-dua ni dapat ikat dengan ketat lah. Ikat dengan kemas. And then yang ni aku ikat ni, aku tidak ikat ketat lah. Aku ikat hanya bagi rasa-rasa je. Kalau ikat ketat ni, insya-Allah dekat tapak tiang head ni, dekat tiang exhaust ni akan pecah guys. Akan pecah. Sebab kalau yang demak ni, kalau nak ikat ketat pun boleh. Nak ikat ketat terus pun boleh. Yang ni kalau nak ikat ketat ni, kena hati-hati lah ni benda ni. Kena hati-hati ni. Walaupun dia ni dia punya bracket ni adalah bracket demak, tapi nak ikat skru tu janganlah bagi ketat. Janganlah bagi ketat sangat. Bagi ketat-ketat sikit pun dah okey dah. Bagi rasa-rasa je. So kedua-dua ni pun dah settle dah. Aku pun dah ikat dah sini. Dia punya dekat ankle ini, dia punya ankle kickstarter ni. Tendangnya aku dah ikat ketat dah ni. Yang ni pun aku dah ikat ketat. And then dekat bahagian tiang tepat bahagian nak gantung enjin ni pun, kedua-dua skru ni pun aku dah ikat ketat dah.
Itu pun aku minta tolong dengan mak aku. Untuk mak aku tahan dekat bahagian kepala skru ni. Kalau seorang ni memang aku tak memang tak siap dah kerja. Sebab benda ni nak ikat ni pun, kalau ikat dekat sini pun, dekat kepala skru pun dia akan pusing juga. So aku minta tolong mak aku untuk tahan, and then aku dah ikat ketat dah ni. Bahagian enjin ni memang kena ikat ketat. Jangan kasih longgar, jangan bagi longgar sedikit. Dekat bahagian enjin ni jangan kasih longgar-longgar ataupun kasih rasa-rasa. Benda ni dekat bahagian katul enjin ni memang kena ikat ketat. So dah settle dah benda ni. And then apa yang berlaku tadi, semasa aku tengah pasang, apa yang berlaku tadi, ini adalah mengakibatkan karburator, guys. Ini adalah mengakibatkan peralihan pada bahagian karburator, guys. Disebabkan dia punya intake karburator W125 ni, dia ada bengkok ke kiri. W125 dia bengkok ke kiri. So apa yang aku perlu buat, guys, semasa aku buat kerja tadi, aku kasih alihkan dia punya bracket dekat gantung blok tu. Kalau kelas 1 tu dia ada dekat bahagian tanduk tu, tempat nak buka dan ikat nut tu, skru tu. Aku alih je. Aku pakai T buat. Aku pakai T screwdriver tu. Aku pakai T driver tu. So dalam masa tu juga aku pakai T tu, aku macam mana, guys? Aku ni, ini dekat lubang ni, aku yang ni yang bawah, tapi aku pakai yang atas ni. Ini aku pakai yang T ni. Ini contoh ini T. Aku pakai ni, aku congkir dekat sini. Aku tarik supaya benda ni dia bengkok sikit. Supaya benda ni bracket untuk gantung blok ni, supaya benda ni dia bengkok sikit. Tapi dalam masa tu jugalah T ni, okey ni. Ini guys. Dalam masa tu jugalah T ni yang aku bagi tadi kat korang ni, aku nak congkir dekat sini untuk bagi dia bengkok ni dekat bahagian tanduk ni, bracket tanduk ni. Aku kasih bengkok sikit. Mana ni. Aku kasih bengkok sikit. Tiba-tiba pop, guys. Tiba-tiba pop. Nasib baiklah aku tak terjatuh ke belakang, guys. Dengan motor-motor aku. Bahaya betul. Nasib baiklah aku tak terjatuh ke belakang. Aku elak-elak. Bahaya tu. Kalau tak, dengan motor-motor ni jatuh lah. Aduh. Ni T ni patah habis 1000 ni. Patah 1000 kepiluan. Dah jahanam dah ni T screwdriver aku ni. Nasib baiklah rosak pun barang biji. Kalau barang orang tak pasal-pasal aku kena ganti rugi. Tapi apa pun benda ni akan menjadi pengalaman dalam diri aku. This is real comment. So sekarang benda ni aku dah siap dah. Dua barang tu yang aku bagi tahu tadi. So sekarang ni aku nak pasang lagi. Aku nak sambung balik kerja aku untuk aku nak siapkan pemasangan yang aku tunjuk video pada korang tadi. Sebelum aku nak memulakan pemasangan yang aku bagi tahu tadi, yang keempat barang tu, sekali lagi aku nak bagi tahu dekat korang, aku minta maaf sebab video tadi aku tak sempat nak buat time lapse disebabkan gara-gara nak pasang benda ni dua barang je, tapi makan masa lama. Daripada pukul 10 pagi membawa pukul 12.20 tengah hari, guys. Itu pun aku minta tolong dengan mak aku. Sampai dekat bahagian T screwdriver aku pun dah patah dah tadi masa aku nak bengkok dia punya dekat bahagian tapak tanduk skru blok kelas 1 ni. Aduh. So okey, aku nak sambung balik kerja aku, guys.
pemasangan relay starter dah aku siap pasang pada motor CUZ. Memang agak makan masa lah, gara-gara nak siapkan benda ni. Sebab relay starter asal Demak ni nak buka dia memang agak keras lah, disebabkan dia masih barang ori motor dan masih ori kilang. So nak buka pun memang agak-agak keras lah. So memerlukan tenaga lah, yang sekuat-sekuatnya. So relay starter Demak ni memang agak berbeza dah daripada relay starter motor EFI. So kalau korang nak tahu relay motor starter ni, korang boleh tengok ni, ini hasil dia guys. So ini dia, ni, ini adalah relay starter ori motor, Demak punya guys. Kalau korang tengok ni, ada tulis ni, Demak ni. Ini memang yang ori motor lah, yang tak pernah buka lagi, ni guys. So ini aku buka ni memang aku memerlukan tenaga lah, sebab dia punya kilang ni dia ikat memang agak-agak ketat guys. Memang agak-agak ketat. So nak buka ni pun memang kena memerlukan tenaga lah. So ini model dia, dan yang baru aku dah masuk dekat motor CUZ. Kalau tengok yang ori motor ni, dia datang dengan wayar pendek lah. Ni yang ori motor ni dia memang datang dengan wayar pendek. So untuk yang baru ni aku dah masuk dah dekat motor CUZ. Ni mana torchlight, ni ni yang baru aku dah masuk dah. Ni aku dah basuh, and then wayar ni dia datang dengan wayar panjang guys, memang wayar panjang. So aku pun menggunakan scale lah, nak menghiaskan dia punya wayar-wayar yang panjang ni. So aku pun lilit, and then aku pakai kabel tight lah. Yang sebenarnya ni idea ni daripada mak aku. Yang aku pasang, yang aku lilit-lilit ni, aku lilit simpul-simpul tu, tak dekat celah ni, dekat bracket ni. Tapi memandangkan mak aku datang, dia tengok cara hasil aku buat hias wiring relay starter ni. So mak aku pun bagi idea. Mak aku pun suruh aku lilit dah. Ni aku lilit daripada belakang ni, dekat tiang besi ni. Tapi bukan kawasan dekat minyak lah. Ni aku lilit kat tiang ni. So mak aku pun bagi idea, dia lilit. Dia suruh aku lilit daripada belakang ni, semua bawa sampai dah pusing macam ni, dah macam puzzle ni. Barulah dia boleh mengakhiri sampai ke sambungan dekat wayar soket relay starter Demak ni. So jadilah ianya relay starter Demak. Ni pun okey dah ni hasilnya ni. Idea daripada mak aku ni memang betul-betul cun lah, memang betul-betul ngam lah. So dah settle dah relay starter ni. So yang ori motor ni, kalau korang tengok ni, ori motor memang dia pendek guys, memang dia pendek. So yang EvoZet ni, yang baru ni, yang brand daripada VTEC ni, dia wayar dia panjang. So aku dah ikat dah. Tapi kalau ikut dari segi dia punya cara menghias ni, yang ori motor ni di atas ni. Tapi kalau yang model VTEC ni, dia lebihkan daripada menyering lah. Dia boleh menyering ataupun berdiri. Ni. So dari segi hias tu memang agak kemas lah berbanding yang ori motor. So dah settle dah. Nanti so tak ada apalah. So guys, nantikan pada video keesokan harinya. The next morning. Penat, sepenat-penatnya guys. So sebentar tadi aku tak sempat nak buat video time lapse, disebabkan aku semasa dalam pemasangan coil plug tu, aku pun terus pergi ke Billy Store. Aku nak cari dia punya penutup spark plug. Gara-gara penutup spark plug tu, aku pergilah dekat Billy Store. Aku cari, tak jumpa. Aku carilah dekat bilik aku. Aku pergi cari dekat bilik aku yang sebelah lagi tu.
Aku cari memang tak jumpa. And then aku masuk balik dekat bilik store tu. Aku cari lagi sekali lagi guys. Disebabkan aku tak puas hati lah dekat bilik store tu. Aku rasa macam dia ada dekat situ, dia punya penutup 4 pelak tu. So aku pun cari juga guys. And then dalam tengah mencari tu, aku nasib baiklah aku tak terbeli guys. Aku hampir-hampir nak terbeli dah tu. Aku hampir-hampir nak terbeli dah tu dekat online tu. And then aku pun fikir biar dulu. And then aku pun cari dekat bilik store tu. Akhirnya jumpa guys. Memang dah jumpa guys. So aku pun nasib baiklah tak terbeli guys dengan penutup 4 pelak yang baru tu. So korang boleh tengok ni hasilnya setelah aku pasang coil plug yang baru. Ni dia dekat motor seat Evo-Tech aku. Ni. Ini adalah dia punya coil plug yang baru. Ni coil plug yang baru. Dekat ni ni guys yang aku bagi tahu dekat korang ni. Ini adalah penutup 4 plug brand Fighter. Tapi yang ni aku dah review dan aku dah unboxing pada video sebelum ni semasa aku buat top set spec 53. Ni. And then dekat bawah ni ini adalah dia punya coil plug yang lama ni guys. Ini adalah coil plug yang lama semasa aku buat pemasangan top set 53. Korang boleh rujuk lah pada video sebelum ni. Ini yang kotak ni, ni yang baru. Tapi yang ni yang dah lama guys, yang dah lama. So kenapa aku pakai yang baru guys? Kenapa aku pakai coil plug yang baru tapi dengan brand yang sama? Disebabkan satu, dia punya dekat tepi ni bahagian wayar ni ada kebocoran halus lah. Disebabkan gara-gara kucing dia melompat and dia terpaut dekat wayar ni. So ada kebocoran lah pada wayaran, pada bahagian kabel coil plug ni. Ada kebocoran. So aku pun membuat keputusan aku beli yang baru. Kalau tengok pada video ni memang tak nampak jelas lah, tapi kalau dari segi mata pandangan aku ni memang nampak guys. Memang nampak ada tembaga dalam ni. So aku tak beranilah nak pakai. So aku pun beli yang baru. Tapi disebabkan aku minat dengan brand Tobaki ni, disebabkan satu, dia punya tembaga dalam ni dia agak besar berbanding yang standard punya guys. Dia punya tembaga ni agak besar lah. Ni dia punya tembaga dalam ni dia agak besar berbanding yang standard. So untuk menghasilkan pengapian dia tu memang agak padu lah. Dari segi pengapian dia tu memang agak padu. So yang ni aku dah tak pakai dah. So alang-alang tu aku beli yang baru. So hasilnya ni memang agak cun lah. So dari segi dia punya wayar ni memang aku tak potong wayar dia ni memang aku tak potong. Begitu juga dengan yang asal punya ni guys. Yang asal punya semasa aku buat spec 53 ni. Yang ni pun aku tak potong. Yang baru ni pun aku memang tak potong guys. So dia datang dengan yang ngam-ngam punya, dia punya wayar ni. Dia punya wayar ni memang dia datang dengan ngam-ngam. So aku pun dah buat dia punya jalan wayar ni dah cun-cun dah guys. Memang dah cun-cun dah. Cara pasang pun memang sama je dengan coil plug yang standard. Cara pasang pun memang yang standard. Cara pasang memang dia sama dengan yang standard punya guys. So kedudukan dia memang dah cun-cun dah aku buat ni. So begitulah hasilnya. So kalau korang nak tengok video pemasangan coil plug brand Tobaki ni beserta dengan penutup plug Fighter ni, korang boleh rujuk pada video sebelum ni semasa aku buat top set spec 53 beserta dengan
spark plug Umar Racing. So dalam video tu aku dah explain dah guys. And satu lagi, dia punya penutup spark plug brand Faito tu bagi aku memang dah ngam dah. Semasa aku buat test jalan untuk spek 53, dia punya penghasilan pengapian ni, Tobaki dengan penutup spark plug Faito ni memang dia padu guys. Memang dia padu. So dia punya jalan api dia tu memang cun-cun dah. Memang cun-cun dah. So korang boleh tengoklah pada video sebelum ni semasa aku buat top spek 53 berserta dengan spark plug Umar Racing, dan aku pakai minyak hitam tu liquid moly semasa aku buat top spek 53 tu. And then dalam video yang satu lagi aku dah buat test jalan dah. Aku dah buat test jalan semasa aku buat top spek 53. So dia punya pengapian dia tu memang cun. Sebab tu lah bagi aku coil plug brand Tobaki dengan dia punya penutup spark plug brand Faito ni memang cun guys. Dia punya jalan api dia tu memang cun, memang padu. So aku nak mengakhiri pada video kali ini. Kita akan berjumpa di next video, di next episode. Assalamualaikum and bye bye. Peace yo.